Tentera zombie memandu kereta kebal Tiger dan bergegas melalui bandar, tetapi tiba-tiba 3 mayat menghalang laluan mereka. Nick memberitahu tentera zombie bahawa bandar itu telah dibersihkan dan menasihatkan mereka untuk kembali ke bawah tanah. Akibatnya, dia diejek oleh Sang Biao. Tetapi detik seterusnya, Nick melambai lengannya. Musuh sangat cemburu apabila mereka bertemu. Atas arahan Sang Biao, semua zombie di kedua-dua belah pihak melancarkan serangan. Sang Biao melihat Abang Kiang datang terus ke arahnya dan segera menghantar 3 pasukan khas. Tetapi apabila saudara Kiang terjerat, sokongan polis tiba tepat pada masanya. Akibatnya, lampu kereta mereka berhenti secara berterusan dan sama ada kereta kebal atau kereta polis hancur menjadi besi buruk. Dan saudara Kiang juga memulakan pertempuran terakhir dengan Sang Biao. Jelas sekali kekuatan Sang Biao masih jauh dari mencukupi. Semasa saudara Kiang memukulnya, paderi itu juga mengambil kesempatan untuk menurunkan kereta kebal itu. Saya fikir pertempuran akan berakhir tidak lama lagi, tetapi Abang Kiang tiba-tiba diserang dari belakang dan kematiannya juga menyebabkan anak buahnya kehilangan keberkesanan pertempuran mereka. Melihat keadaan kembali terbalik, Nick segera menyedari bahawa selagi ketua zombie itu terbunuh, tentera akan tumbang. Jadi dia mengunci sasarannya terus pada Sang Biao. Walaupun dia mendapat restu dari lengan Kirin, dia masih tidak dapat menandingi Sang Biao. Pada saat genting, imam itu memandu lori tangki dan merempur masuk, dan terus ditolak oleh mereka berdua. Pada masa ini, Sang Biao perlahan-lahan berdiri dan hendak membunuh Nick, tetapi dia tidak perasan bahawa muncung di belakangnya ditujukan ke kepalanya. Detik seterusnya, keseluruhan filem itu berakhir dengan gempa.